hari ni banyak iklan-iklan korban di luar kawasan. Tak kira lah luar negara ke dalam negara ke, yang pentingnya buat di lain tempat. Kita duduk di sini, kita nak korban di mana-mana tempat lah, tak payah sebut nama lah atas dunia ni kan, Kemboja ke, di Palestin ke, di Burma ke, di apa ni, Syria. Apa hukumnya? Ini ramai orang tanya. Jawabnya tidak syak dan tidak diragukan lagi bahawa afdal kita korban di tempat di mana kita berada, kerana kita boleh menyaksikannya, kita boleh bertakbir, kita boleh berdoa, dan kita boleh manfaat juga, ambil makanan tu untuk kita dan kita bagi kepada tetamu jiran-jiran yang ada bersama dengan kita. Baiklah, andai kata di tempat kita ada banyak orang korban, boleh tak boleh kita hantar ke luar negara? Jawabnya di sini ada perbincangan para ulama. Bagi mazhab Syafi'i dan juga Hambali berpandangan bahawa hukum mengeluarkan korban daripada tempat dia adalah suatu yang harus. Berdasarkan kaedah qiyas, boleh mengeluarkan zakat di luar negara, boleh, tapi ingat, sepatutnya kita utamakan di tempat kita. Utamakan di tempat kita. Mazhab Maliki pun sama juga, tidak diharuskan memindahkan ke kawasan atau negeri yang jaraknya tidak jauh dari tempat korban tersebut, kecuali penduduk kawasan tersebut lebih berhajat daripada penduduk kawasan kita sendiri. Jadi mazhab Maliki sama jugalah. Artinya kalau tempat kita ni banyak dah daging, bolehlah kita hantar lagi ke lain tempat. Pandangan mazhab Hanafi bahawa makruh hukumnya memindahkan sembelihan kurban ke negara lain seperti zakat, kecuali jika diberikan kepada saudara maranya yang berada di negeri lain, atau kepada penduduk negeri lain yang lebih berhajat pada daging itu berbanding penduduk di negerinya sendiri. Ini pandangan Pak Mazhab, boleh katakan hampir sama. Harus, ada setengahnya kata makruh, tapi semuanya dengan syarat bahawa di tempat kita ni sudah memadai, banyak dah daging-daging, alhamdulillah, kenyang dah kita, maka bolehlah kita hantar pergi ke tempat lain. Fatwa Malaysia, Fatwa Kebangsaan Malaysia tahun 2004 juga memutuskan harus mengagihkan daging kurban ke tempat ataupun di negara lain. Jadi jelaslah keharusannya. Jadi kata di Syekhuna Muhammad Mukhtar, ibadah kurban luar negara sah dan pelakunya akan mendapat pahala melakukan ibadat kurban, tetapi yang afdalnya kita buat di tempat kita. Kata di nasihat saya lah, nasihat Abu Anas ni kepada saya, kepada tuan-tuan para jemaah sekalian, jelas harus mengeluarkan korban daripada tempat dia pergi tempat lain. Cuma yang saya naknya, jangan matikan sunnah ini di tempat kita. Jangan sampai mereka lepas maya raya senyap balik, pakai dia makan tupak ngekik. Kenapa tu? Beres. Apa beresnya? Kurban saya atas ke negeri ni, atas ke negeri ni. Di masjid kita ni tak ada kurban, tak ada tumpah darah, tidak ada satu syiar at-tadhiyah, al-udhiyah, Idul Adha, tak ada raya kurban, tak ada tempat kita, ada raya saja. Maka ini dipanggil mati syiar. Jadi kalau kita dalam satu rumah, suami nak korban di sini, bolehlah kita ambil hak isteri hantar ke luar. Tahun depan gili pula, isteri hantar keluar, suami buat di kampung. Jadi biar seimbang. Jangan sampai peringkat mati terus kita punya syiar di sini, tapi tak ada langsung. Ini berlaku. Ada orang ni, saya bayar dah korban kat luar negara, leceh lah. Istilah orang moden hari ni, leceh. Baju-baju baru hari raya nak pergi sebelah korban, nama dia pun Al-Adha, hari raya korban. Apa yang lecehnya? Kita tengok darah hayawan tumpah itu satu ibadah, menumpah ke daya haraman itu satu ibadah. Jadi kita menghadiri syiar Islam itu besar. Jadi janganlah matikan syiar ini. Sebaik-baiknya pihak penganjur yang duduk kempen orang korban luar negara pun kena tanya juga, ni bagi ke saya ni, ada ke duk korban kat kampung? Tak ada, saya bagi semua. Ambillah satu kak. Jadi biarlah kita seimbang, kata orang. Kalau tidak, jadi masalah pula. Mana lebih afdal? Paling banyak pahala korban di tempat sendiri atau negara lain? Jawabnya, faham dulu makna afdal.
baru boleh terima jawapannya. Dia kata mana afdal antara korban di Selangor atau korban di Sudan atau Syria yang kelaparan? Jawabnya, apa makna afdal? Afdal itu banyak pahala. Jadi ulang balik soalan, mana lebih banyak pahala? Betul atau tidak? Maksud afdal, afdal ni mana aksarus sawab, terlebih banyak pahala. Kalau awak nak tanya mana lebih banyak pahala, maka korbankanlah di dua-dua tempat ini. Itu jawab dia. Di Selangor korban, di Kemboja pun korban, di Sunway korban, di Syria pun korban. Betul tak lebih banyak pahala? Itu jawapan dia. Tak usah nak sibuk nak balas. Ni dia balas dalam Facebook. Orang ni kata di Malaysia afdal, orang tu kata di sana lebih afdal. La ilaha illallah. Yang tukang balas tu tak masuk pula korban. Betul tak? Kalau kita ambil mana satu, kita ambil korban di Kemboja, tahun ni tak korban di Selangor. Hak seorang ni pula korban di Selangor, tak korban di Syria. Dua-dua ni semua dapat pahala banyak belaka. Faham? Sebab korban ini, sembelih lembu ini kerana Allah. Bila kerana Allah, orang panggil kerja dengan Allah. Bila kerja dengan Allah, Allah bayar ke kerajaan Malaysia bayar? Dia jawab, Allah bayar. Bila Allah bayar, ada tak gaji yang sedikit dari Allah? Tak ada. Bukan kata korban. Nabi kata man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumil qiyamah wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'an yaumil qiyamah. Siapa hanya kata subhanallah sekali je, penuh timbangan neraca akhirat nanti. Siapa yang kata dua kali subhanallah alhamdulillah, dua penuh timbangan pahala pada hari kiamat. Itu baru ucapan yang pendek. Bayangkan dengan sembelih lembu di Selangor. Betul tak? Kena faham baik-baik. Bukan negara Malaysia bayar, tu torok cetong. Minta derma, faham? Yang kedua berkaitan dengan korban di luar negara. Dia jadi fenomena juga zaman ni. Ni saya nak cerita pengalaman saya lah. Adalah seorang, 2-3 orang sahabat ni datang jumpa saya. Dia datang jumpa saya, dia kata, Dr. Rora, dia kata, kami ni datang daripada satu company. Saya kenal lah pemilik company tu, memang sahabat saya lah. Kami ni nak buat khidmat korban luar negara. Jadi kami nak Dr. Rora jadi penasihat kami. Saya kata, saya nak nasihat apa? Pertama, nasihat dari sudut hukum hakam lah. Yang kedua, kami nak guna muka sikit lah. Saya ni tak pandai berniaga, tapi orang suka guna muka saya untuk berniaga. Tapi saya tak gaya. Saya kata gini, kalau nak saya jadi penasihat company ni, you jangan buat korban luar negara je lah. You buatlah korban dalam negara juga. Kalau korban luar negara saja, sedangkan dalam negara orang tak buat, apa jadi? Syiah dalam negara tak hidup. Jadi diorang ni pun balik. Diorang balik, okey doktor tak apa, kami balik. Balik, lepas tu beberapa bulan, lama juga diorang datang balik jumpa saya. Dia kata, kami dah ada kandang dekat Ijuk. Saya dah pergi dah tengok kandang dia. Memang banyak ekor jugalah lembu dia tu. So dia ambil challenge lah. So dia kata, kami dah buat dah. Dalam negara kami buat, luar negara pun kami buat. Saya kata, kalau macam ni boleh. Dan kalau orang tanya, kena bagi tahu. Dalam negara pun ada, luar negara pun ada. Jadi kalau tanya pada saya, korban dalam negara bagus ke luar negara? Dah tentu dalam negara bagus. Sebab dalam negara kita nak wujudkan syiar tu. Kalau boleh dengan tangan sendiri, lagi bagus. Cuma tak semua orang berkemampuan macam kita. Siapa yang boleh korban dalam negara, campur luar negara, lagi bagus. Sebab sebahagian negara Afrika ni susah nak dapat daging. India susah nak dapat. Bukan kata daging tak ada, tapi mahal. Dia tak mampu, miskin umpamanya kan. Kalau mampu buat dalam negara pun buat, luar negara pun buat. Kalau tak mampu buat dalam negara, tak mampu juga, daripada tak buat langsung.
buatlah luar negara. Kerana harganya lebih murah. Tapi kena pastikan, bila kita nak pilih mana-mana company untuk laksanakan, first kita kena pastikan akad dia jelas. Kerana kita ni nak wakilkan orang, nak wakilkan company, maka kita kena fahami akad dulu. Dia guna akad apa? Kalau guna akad wakalah, akad perwakilan, dia kena nyatakan upah dia berapa. Kan, dia kena nyatakan upah dia berapa, baru jadi akad wakil. Kalau wakil semata-mata lah. So company beli haiwan korban yang diwakilkan kepada dia dengan harga sekian, upahnya sekian. Kalau ada lebihan daripada apa yang dibayar, kembali kepada syarikat. Kena sebut satu-satu. Itu kalau akad wakalah. Ada satu lagi kategori dipanggil akad salam dan wakalah. Apa itu akad salam? Akad salam ni akad tempah. Kalau tempah, yang ni dalam hadis Nabi SAW kata, siapa-siapa nak guna akad tempah, first dia kena bayar secara penuh. Yang kedua, dia kena nyatakan range berat. Berat haiwan tu berapa dan satu bahagian berapa. Kalau range banyak ni, harganya banyak ni, kena bagi tahu. Dan penyerahannya bila? Dia kena nyatakan penyerahan, serahan tu. Lepas tu barulah guna akad wakil. Dia mewakilkan company untuk menerima serahan haiwan, uruskan penyembelihan, uruskan pembahagian. Jadi sebab itu akad kena jelas. Jadi saya sebut juga pada company tu yang saya jadi penasihat tu, saya kata, saya cadang guna akad salam dan wakil, pergi jumpa pakar muamalat. Kami jumpalah pakar muamalat, 2 orang, dia tengok akad, dia betul-betulkan, then dia approve. Jadi akad ni penting, sebab takut akad tak jelas, jual beli jadi tak sah, sedangkan kita nak buat ibadat. Wallahu a'lam. Apa hukum buat ibadat korban di luar negara? Khilaf ulama. Ada muktamad kata boleh hukum dia, tak ada masalah apalah, boleh pahala macam biasa. Ada ulama kata tak boleh, ada ulama kata tak boleh. Kerana korban ni kena buat tempat kita. Orang kaya, kerana kaedah dia orang kaya mesti beri kepada orang miskin dia. Maka orang kaya sini kiri miskin tu, di Kongo tu. Orang Kongo ada ke orang kaya. Apa-apanya? Negara dia susah. Negara kita kaya belaka ke? Ramai lagi orang tak boleh makan dagingnya. Lagu tu. Jadi ada ulama kata haram perbuatan lagu tu kerana melari ke hak orang miskin. Patut orang miskin boleh makan daging tahun ni. Lah ni masjid dulu 20 ekor putih masjid. Putih masjid 20 ekor gebel. Lah ni seekor setengah. Setengah ni bagi dengan masjid tu. Anu setengah ya masjid tu. Jadi suasana tak comel tempat kita pula. Tak salah nak buat luar negara pun, tapi meroikan juga tempat ni Hamba pun buat juga. No gebel luar. Tapi siapa dia yang berminat lebih je. Bukan kata maksud tempat kita tak ada ni buat, janganlah. Misalnya kita nak gebel 100 ekor. Builah 20 ekor, keluar 80 ekor pak kita. Misal contohnya Anda lebih afdal melakukan ibadat kurban di tempat sendiri atau di luar negara, khususnya di negara yang mana umat Islam menghadapi krisis seperti di Kemboja, Chechnya, Syria dan lain-lain. Boleh berlaku, boleh berlaku sebenarnya. Tapi kalau di tempat kita tu tidak selesai, utamakan tempat kita dulu. Tapi kalau nak ke lain pun sebenarnya boleh. Dia tidak khusus dengan tempat. Benda ni tidak khusus dengan tempat. Yang sebenarnya nak bagi kelegaan kepada umat Islam. Dan nombor satu sekali nak mengingatkan kita kepada pengajaran di sebalik kurban itu, pengorbanan untuk agama. Hak tu sebenarnya kurban banyak kali pun tak faham hak tu, tak ke mana juga. Tak ke mana juga. Dia kena dapat hak tu nombor satu sekali. Lepas tu dari segi daging, dari segi gapo tu memang boleh. Bahkan kalau pendapat saya lah, hak semoleknya kalau ada pengilat kita, hak buat sarding, hak buat gapo tu kan, okey lah.
Sekarang ni ada peti-peti besar tau, gedung gitu, simpan dalam tu, boleh hantar ke mana-mana umat Islam, tanda persaudaraan kita, ingatan kita kepada mereka. Itulah yang sebaik-baiknya. Dan tidak semestinya daging kurban ini dimakan di hari-hari itu saja. Sebab Nabi SAW mula dia larang, kuntu nahitukum an luhumil adahi. Lepas tu dia ada sebut ala faddakhiru. Mula saya larang disimpan daging-daging kurban ni. Lepas tu dah boleh ada cara nak simpan. Nabi kata simpan, walaupun lepas pada 3 hari, lepas pada tu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Itu sebaik-baiknya. Kalau kita cuba buat begini, hiduplah. Maksud Islam sebenarnya. Dan itu salah satu contoh saja, bukan kata mana-mana nak ngerok makan dengan daging. Pada daging nasi, mana nasi? Daging, roti, mana roti? Nak suruh kita mikir, ingat. Kalau kita kan ada nasi, ingat ke laut. Kalau laut, ingat ke nasi. Orang lain pun lagu tu juga. Kena fikirlah pada saudara-saudara kita. Itulah semolek-moleknya. Lepas tu kalau kita tak tahulah, katakanlah umat Islam ni tak ada perhubungan. Tak, sekarang dia ada perhubungan, alat-alat perhubungan banyak. Media macam-macam. Kita kata, kalau sampai dulu kita orang Islam ni, Tuhan buat dak untuk kita ni kan. Masa pergi haji tu jumpa. Bila jumpa tu bincang, keceklah apa masalah di negeri kamu, apa kami boleh tolong, apa kekurangan kamu. Itu sebenarnya maksudnya, jalinan persaudaraan tu. Tapi banyak kurang. Hak ni pun sepatutnya begitu. Dah banyak tak habis-habis dah kurban. Dah dua agak dia kering pun tak habis juga. Simpan dalam peti pun tak habis juga. Siapa bertemu gaya pula dah. Tak habis. Banyak gitu semua. Jadi boleh buat, tak ada apa, tidak jadi masalah. Dia tidak syarat negeri sendiri. Bukan, tidak syarat negeri sendiri ya. Soalan yang terakhir sampai di sini, mana lebih afdal melakukan ibadah korban di dalam negara atau di luar negara? Kalau kawasan kita tinggal tu memang confirm ada orang susah dan tak ada siapa buat korban, maka korban afdal di situ. Lebih afdal di situ, di tempat kita lah kan. Tapi kalau di tempat kita ni, kita cari masjid ni dah buat 8 ekor, masjid ni dah buat 12, masjid ni dah kan, banyak tempat yang memang dah berbelah-belah dah. Waktu tu barulah kita pindah ke luar negara kan, sebab luar negara pun memang ada banyak kawasan umat Islam yang susah dan miskin, memang banyak. Tapi kalau tempat tinggal kita sendiri, kampung sebelah pun seekor binatang korban pun tak ada, kenapa yang kita bersusah payah cari di luar kampung sebelah pun dah memerlukan? Maka lebih afdal untuk yang dekat dan lebih dekat dengan tempat tinggal kita. Wallahu a'lam. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam bagi kali ke-66 pada tanggal 25 November 2004 telah memutuskan harus mengagihkan daging kurban ke tempat atau negara lain. Harus. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' akui terdapat 2 pendapat dalam hal ini. Ada yang berkata tidak harus. 2 pendapat. Kita tinggal di Pulau Pinang, ada karya kita buat korban untuk Palestin. Ada pendapat yang mengatakan haram, tidak sah. Imam Nawawi kata ada 2 pendapat. Ada yang melarang, betul. Tapi ada yang kata okey. Jadi ada yang berkata okey. Imam Al-Mawardi mengatakan tiada halangan untuk dipindahkan. Imam Mawardi mengatakan tak ada halangan untuk kita buat korban di tempat lain, untuk dipindahkan, artinya korban itu diagihkan di tempat lain, tiada masalah. Namun Imam Ramli tidak mengharuskan. Ini semua ulama dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan okey, ada yang mengatakan tidak okey. Kesimpulan, harus dan sah melaksanakan korban secara wakil. Kita tidak pergi ke sana, kita wakilkan saja orang buat korban di sana mewakili kita. Maka harus dan sah melaksanakan korban secara wakil ke luar negara. Tetapi kena ada tambahan itu. Tetapi yang terbaik dan tiada khilaf adalah kita melaksanakan korban di tempat sendiri.
Jadi ada baiknya juga tahun ini kita buat di tempat sendiri, tahun depan kita buat di luar negara. Apatah lagi jika keadaan di luar negara itu memerlukan kita menolong mereka, dan salah satu bantuan kita dalam membantu mereka dengan membuat korban supaya Adi Adha dapat juga mereka hidup tidak dalam kelaparan. Contoh. Jadi memanglah hari ini memang kita buat korban luar negara itu memang di tempat yang memerlukan, Palestin, Syria, Myanmar dan sebagainya, insyaAllah. Clear? Ini soalan cepu mah yang selalu ditanya apabila tiba musim korban. Pasal apa ada soalan yang sebegini? Sebab mutakhir ini kecenderungan ramai rakyat Malaysia suka buat korban di luar negara. Buat di Sudan, di Kemboja, di Indonesia, di Vietnam dan di mana-mana sahaja. Jadi bagi menjawab soalan ini, di dalam kitab-kitab fiqh tidak menyatakan tentang korban di luar negara dan dalam negara. Yang ada dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh ialah tempat mengadakan korban. Maka mengadakan korban di tempat orang yang buat korban itu berada, itu lebih afdal daripada tempat dia tidak berada. Maksudnya apa? Tempat dia buat korban tu, dia ada di situ. Itu lebih afdal daripada di tempat dia tidak berada. Kenapakah afdal buat korban di tempat orang yang buat korban tu berada? Kerana yang pertama, dia dapat menyembelih sendiri binatang korbannya. Itu kata afdal tu. Dan yang keduanya, kalau dia tidak menyembelih sendiri binatang korbannya, dia dapat menyaksikan sembelihan binatang korban itu. Itu yang kita afdal tu. Dan yang ketiganya, dia dapat mengagih-agihkan sendiri korbannya. Itu afdal kita buat korban di tempat kita berada. Persoalannya, kita buat korban di tempat tidak berada, sah tak sah? Jawabnya, korban ni kita buat di mana-mana pun sah, selama mana rukun dan syarat korban dipenuhi dan dipatuhi. Kalau kita buat korban di tempat kita berada, tapi tak patuh syarat korban, tak sah. Lebih baik kita buat korban di tempat kita tidak berada. Jadi, bagi menjawab soalan ini, korban di luar negara dengan dalam negara mana lebih afdal? Jawabnya, semasa kita buat korban kita berada dalam negara, maka lebih afdal kita buat korban dalam negara berbanding dengan kita buat luar negara. Tetapi sekiranya saat kita buat korban tu kita berada di luar negara, kita berada di Sudan, di Vietnam dan semuanya, maka buat korban di luar negara itu lebih afdal. Tetapi sama ada kita buat dalam negara ke luar negara ke, itu tak penting. Dari segi penerimaan dan sah korban tu, yang pentingnya rukun korban dan syarat sah korban dipatuhi. Cumanya kalau nak pahala lebih, kalau nak pahala lebih, buatlah korban di tempat kita berada. Kalau kita di saat korban berada dalam negara, buatlah korban di dalam negara. Kalau kita saat musim korban berada di luar negara, buatlah korban di luar negara. Jadi terpulang kepada anda lah. Nak buat korban di mana-mana pun tak apa. Tapi kalau nak segi afdal, pilihlah di tempat kita berada. Itu satu. Kemudian yang terakhirnya, saya pesanlah bagi orang-orang yang buat korban di luar negara, tidak ada masalah. Tapi tengok tujuannya apa. Untuk membantu orang miskin di sana, silakan. Tapi kalau orang tanya dia, kenapa kamu buat korban di luar negara? Dia kata di sana murah sikit, Ustaz. Kalau kita buat di Vietnam, satu bahagian lembu RM300. Kalau kita buat di Malaysia, RM700. Kita boleh jimat RM400. Baik kita buat luar negara. Ini jawapan ni rasanya keikhlasan buat korban tu tidak ada. Jadi cermat dan berhati-hati dalam memberikan jawapan kenapa kita pilih buat korban di luar negara. Jadi terpulang kepada anda. Nak buat luar negara pun tak apa, dalam negara pun tak apa. Tapi kalau dalam negara, kita berada dalam negara, afdal, dapat pahala banyak. Kalau kita buat luar negara, kita ada dalam negara, pahala buat korban tu dapat juga. Tapi taklah sebanyak kita buat korban di dalam negara. Wallahu a'lam.